Ketiga-tiga negeri ini adalah wilayah Islam yang kaya sumber menghadapi bentuk perapasan ekonomi oleh kerajaan pusat. Isu perapasan hasil bumi seperti gas dan petroleum di wilayah-wilayah yang majoriti Islam seperti Aceh, Patani dan Terengganu memang sering dibincangkan dari sudut geopolitik, sejarah dan keadilan ekonomi. Yang pertama, Aceh, Indonesia. Aceh adalah wilayah yang kaya dengan hasil bumi seperti gas asli dan minyak, terutamanya di kawasan seperti Laut Sumawai dan Arun. Kerajaan pusat di Indonesia telah lama menguasai hasil petroleum Aceh, sementara rakyat Aceh hidup dalam keadaan kemiskinan dan keterpinggiran. Ini antara sebab utama berlakunya pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut keadilan ekonomi dan autonomi penuh. Selepas penjajahan NSK tahun 2005, Aceh mendapat satu wilayah autonomi khas tetapi isu pembahagian hasil masih dalam dipersoalkan. Yang kedua, negeri petani di Thailand. Wilayah selatan Thailand seperti Patani, Yala dan Narathiwat mempunyai sumber gas dan minyak yang terbesar di Teluk Siam. Walaupun kaya dengan sumber tenaga, wilayah ini terus menjadi antara yang termiskin di Thailand. Hasil petroleum dikuasai penuh oleh kerajaan pusat di Bangkok. Penindasan budaya, ekonomi dan agama mendorong kepada gerakan pemisah Islam sekian lama dalam konflik masih berterusan sehingga kini. Dan yang ketiga iaitu di Terengganu, Malaysia. Terengganu kaya dengan minyak dan gas sejak tahun 90-an, khususnya di luar pesisiran pantai. Wan royalti petroleum sering menjadi isu politik. Terdapat tempoh di mana hasil royalti disekat oleh kerajaan pusat seperti pada zaman PAS pemerintah Terengganu tahun 1999 sehingga 2004 dan digantikan dengan Wan Ehsan. Rakyat dan pemimpin negeri menuntut keadilan dalam pembahagian hasil bumi yang sepatutnya dinikmati oleh negeri pengeluar. Ketiga-tiga negeri ini adalah wilayah Islam yang kaya sumber menghadapi bentuk perapasan ekonomi oleh kerajaan pusat. Wujudnya ketidakseimbangan antara kekayaan sumber dan kesejahteraan rakyat tempatan menjadi simbol perjuangan menuntut hak yang dan maruah keadilan rakyat masing-masing. Itulah tiga negeri yang patut mereka perlu memberi hak pada etnik Melayu Islam di tanah muka bumi ini. Jom sama-sama kita menuntut hak kita.